Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya dah habis, ikan baru menanti. Tu. Okey, dia dah berganas. Ni ialah ikan arowana guys. Betul ada ikan kalui Sabah. Korang mesti sampai saya dapat diskaun gila punya guys. Semua tu ialah RM20 saja. Tak tahulah kenapa dia RM99 ke arowana tu dia potong harga guys. Oh my god. Dan ni ikan saya. Ikan lama lah. Ni anak-anak ikan aruan. Saya nak cuba bagi dia membesar dalam bekas ni. Semakin dia besar saya akan tambah air. Anak-anak ikan aruan ni dia takkan ambil masa lama sangat pun untuk dia membesar. Tapi dia takkan membesar macam mak bapak dia terus lah kalau kita simpan dah 1 ke 2 hari. Lepas tu kalau kau tengok ni, ni sedih guys. Ni ialah anak ikan tilapia. Dia mati guys. Tak tahu sebab apa anak-anak ikan lain dan ikan lain pun okey je. Semuanya dia tak tahulah, selepas saya ukur dia macam dah mati dah terus. Tak tahulah kenapa. Yang dah lalu tu dah lalu lah, ni ikan lama. Yalah. Kolam saya baru basuh ni. Nanti saya akan letakkan ikan baru dan ikan lama. Saya akan tunjukkan sesuatu ikan baru dan ikan lama saya. Jadi sebenarnya kita kena ikan baru selalunya kita kena buat macam ni guys. Ya, sebab ikan ni sangat Allah Akbar. Ikan ni sangat agresif guys. Okay, kita kena bagi dia terbiasa dengan suhu air. Ya. Kita bagi dia tempat teduh sikit supaya dia tak terlalu panas. Okey. Satu arowana. Minimum kita kena biasakan dia dalam akuarium baru ialah sampai 10 minit guys. Jadi maksudnya kalau lebih daripada 10 minit tu dah cukup bagus lah. Tu. Ni saya bagi dia biasa tu. Klorin tak letak ni, nanti saya akan letak. Lagipun kalau kita letak pun dia kena tunggu sampai 30 minit kalau bubuh klorin. Okey, bagi fun fact, okey ni saya mask sikit lah. Untuk contoh macam akuarium ikan yang tak bubuh anti klorin sangat-sangat bahaya. Minimal sampai kita korang kena tunggu sampai beberapa jam ataupun paling baik sehari ya guys. Tapi kalau pakai anti klorin selamat 30 minit je kita kena tunggu untuk supaya dia neutralize ke air dia tu. Jadi anti klorin ni untuk pencinta ikan dan pembela ikan memang tak asing lagi lah guys. Saya lupa letak. Okey, padu dah tu. Itu ialah tempat basking kura-kura, tempat kura-kura berehat. Okey, ni ikan lain semua sihat-sihat je. Ada ikan koi, deko, tilapia banyak-banyak ni. Lepas tu ikan lago. Lepas tu ialah ikan patin. Lepas tu ikan toman belang. Dan ni toman belang ni tadi saya ingatkan dia dah mati dah guys. Rupanya bila saya buka lubang tu saya dah tutup dah. Tu dah tutup dah. Rupanya bila saya dah dah buka tu dia keluar pada situ guys. Lepas situ saya ingat dia mati dah dalam waktu air tu tengah kotor. Pun dia keluar situ, lepas tu pergi loncat situ. Tangkap dia memang punya susah guys. Kalau kat alam liar pun macam tu. Mak bapak dia lagi susah nak tangkap. Ini memang susah. Dia duduk tu kalau dia masuk dalam lubang dia masih tak ada nak buat apa dah. Biarlah dia mengeruka hidup. Tapi nasib baik dia tak masuk dalam lubang ni. Ataupun tu. Kalau tak masih tak boleh buat apa, biarlah dia nak buat apa pun. Jadi kita tunggu air dia penuh dan saya akan dekat satu ikan saya. Okey guys. Saya ikan ni abang nama kolam ni dah pun neutralize. Dan saya dah letak dah pun anti klorin. Jadi first kita mulakan dengan ikan lagu. Ikan lagu saya satu lagi dah mati tau sebab saya ada 2 naknya.
Kita tangkap ikan toman. Tangkap ke tangan sebab sekarang dah lewat Allah. Jadi sekejap guys. Ni start dengan ni. Ini adalah tempat basking kura-kura guys. Kita terjun. Tak apalah. Ini ikan patin. Taklah besar sangat tapi dah 7 inci lebih. Okay, nampaknya mereka akan suka dengan rumah baru guys. Ikan baru sekejap lagi saya akan buka. Lepas tu ni ada ikan kelah hijau. Sekejap, sebab ikan kelah ni laju guys. Tuh, mereka bahagia guys. Kita menangkap ikan macam Oscar. Ya, Oscar. Itu kita ambil kawan dia pula. Okay, koi dulu lah. Saya ambil kawan dia. Tak tahulah koi ni dia akan besar yang macam orang bela tu bila. Okay tu. Sebenarnya saya punya ni ada ikan toman juga tau guys. Ni saya tak tahulah ikan apa. Saya lupa dah. Oh. Okay, ada ikan. Okay. Korang boleh tengok dia masuk ke dalam. Tinggallah ikan anak-anak toman belang dengan ikan talapia. Sekejap guys. Ni sebenarnya ikan anak-anak talapia saya dah sebenarnya banyak tau, tapi tak tahu tinggal banyak ni je. Ni anak talapia, bahagialah dalam tu. Ni ialah anak ikan toman. Dia amat lincah walaupun dia masih kecil. Ni kalau besar tak tahulah nak letak kat mana ni. Tu. Tak dalam ni. Tu. Okay, ni anak-anak talapia selebihnya saya angkat je semua. Apa saya ambil dulu. Ada satu ni hilang guys ekor dia. Alamak. Okay. Ni paling besar, anak talapia paling besar. Tu. Dia paling banyak makan lah. Kolam pun dah bersih, ikan pun bahagia. Okay, ni lah ikan tak buka lagi. Dalam ni ada ikan bandar raya tau. Jadi saya akan tangkap sekejap guys. Okay guys. Ikan bandar raya. Kita letak dia kat tempat dia akan duduk. Banyak air dia terkena mata saya guys. Tapi saya nak tangkap kawan dia seekor lagi ni. Walaupun nampak lembab tapi dia malah laju guys. So okay guys. Okay. Kita dekat sini juga. Oh, batu kita kena buka ikan tu. Saya nak ambil guna sok saya pun kotor sekarang ni. Jejak. Tak tahulah kenapa kamera saya jadi macam ni. Jadi macam sekat-sekat sikit. Tapi jom kita buka ikan ni lah. Jom. Okay, jadi tu lepaskan ni. Oh. Okay, ni ialah ikan kalui Sabah anak dia. Ni ikan paling special saya.
Saya beli tu sebab kesian. Nampak dia macam sorang-sorang je. Harga dia pula murah. Jadi apa salahnya? Kita tak ada kawan dah kat dalam tu. Jom kita buka je guys. Ni dia. Lepaskan dia kolam. Saya berisau nak bela, tapi sebab saya ikan koi ni pun nak ikan yang tak bertahan air kotor. Tapi ikan koi ni survive. Jadi maksudnya ikan arowana ni pun boleh guys survive. Kita biarkan dia keluar. Okay, tengok. Tengah lemah ni guys. Dia memang suka berenang ke atas permukaan. Lepas tu ni ikan kalui Sabah kita tadi. Mungkin dia tengah memerhati kawasan. Lepas tu okey, semua ikan pun nampak okey je. Mungkin kalui Sabah ni sebabkan dia kan baru first time kan. Tu ada arowana. Ikan kelah pun, oh my god, tak tahulah tu bahaya ke tak. Ikan kelah macam tu. Tengok semua ikan pun suka follow dia ni. Nampak bahaya dah ni guys. Tapi mungkin okey kot. Tengok koi yang tak pernah kacau ikan lain pun dia kacau. Ish. Mungkin ini kot sebab dia kenapa ikan arowana orang tak campur dengan ikan lain. Ni agak sedikit berminyak, tak tahu minyak apa ni. Tapi nampak okey, dia tak duduk tiba-tiba terbalik ke. Ni mungkin ikan tak cukup makan kot ni, tapi sebagi makan 3 kali sehari. Ni panas terik ni. Matahari pun dah duduk atas kepala dia ni. Okay, so far mungkin nampak okey je ni. Biasalah aku bawa tank pond mate tu baru nak selesaikan diri. Baru nak selesaikan ada geng yang baru. Jadi kita saya tutup je kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.